kami dah tak pernah heran berkuasa pasal kami pernah berkuasa. Malah kami pun tak pernah heran jadi pembangkang pasal kami pun pernah jadi pembangkang. Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu, bangkit waris berwin. Assalamualaikum. Okey, aku tertariklah dengan apa yang Tok Min cakap masa perhimpunan gagasan Pakatan Harapan di Johor Bahru baru ni. Okey, kita tengok apa yang dia cakapkan oleh Tok Min. Hari ini mereka nak kita, mereka bersama kita. Bila-bila masa mereka boleh tinggalkan kita. Mereka boleh pilih negeri mana mereka nak bersama. Mereka boleh tolak kita di mana mereka tak nak kita. Adakah ini sahabat? Adakah ini perjuangan? Adakah ini cita-cita bersama? Ini yang harus kita lihat. Kita kena balik kepada akar umbi kita, nyatakan kepada mereka, hari ini perjuangan kita harus lebih kukuh, lebih teratur, tersusun, menang pilihan raya. Boleh? Ini yang kita nak. Kita tak boleh lagi diadu domba, diugut setiap masa dan ketikanya. Hari ini mereka berkata untuk bersama, esok mereka kata mereka nak tanding semua. Hari ini mereka hormat kepada pimpinan kita, mereka setuju dengan pandangan bersama, lusa mereka memungkiri janji mereka. Datuk Seri, 1 minit lagi. Jadi apa semua ini? Maknanya kita balik, kita kerja. Boleh? Pastikan jentera di setiap don terus bekerja. Tak kira di mana kita berada. Tak kira di mana kita berada di Kelantan sampai ke Johor. Dan saya yakin Johor akan lebih bersedia. Mana Negeri Sembilan? Nampak semua Negeri Sembilan. Semua sayang Negeri Sembilan. Betul. Kita akan pertahankan kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan. Kita baik. Sebelum pilihan raya kita serah 1 don yang kita menang untuk mereka. Inilah penghormatan kita kepada mereka. Bagi 1 don menang untuk mereka bertanding dan mereka menang. Tiba-tiba mereka hianati kita. Tuan-tuan para hadirin yang saya hormati sekalian, jadi pengajaran ini cukup bermakna bagi kita. Apa jua hari ini yang diputuskan oleh kepimpinan, apa jua keputusan yang diberikan oleh presiden dan pimpinan ataupun presiden-presiden parti kita, harus kita hormati. Untuk kita kuat, kita kena akur apa juga keputusan mereka. Kerana itulah disiplin kami di Negeri Sembilan. Kami akur apa jua yang dinyatakan. Dan pada hari inilah saya nyatakan hati saya, perasaan saya, teman-teman saya dalam Pakatan Harapan kepada semua penyokong Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Inilah kita. Kita jaga pimpinan utama kita. Jaga, suruh diam, kita diam. Tak keluar statement, kita tak keluar statement. Kerana apa? Kita nak kerajaan yang baik. Tapi hari ini ruang kita. Ini ruang kita. Ini tempat kita. Kita bangkit. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan sampai. Lawan sampai. Lawan sampai. InsyaAllah kita menang pilihan raya yang akan kita lalui ini. Okey. Jauh di sudut hati dan juga ramai penyokong-penyokong PH memang nakkan PH ni go solo masa PRU. Terutamanya
seperti kawasan-kawasan yang mundur, yang UMNO terserlah gagal majukan sebelum-sebelum ini. Di satu side, kita adalah gabungan yang pernah jadi pembangkang dan merupakan barisan pembangkang yang berjaya mengguncang kerajaan. Ini terbukti masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak satu ketika dulu. Kita belajar macam mana kita nak jadi pembangkang yang baik, dan kita belajar membina parti dan sokongan daripada grassroots. Pasal kita adalah parti yang mungkin muda daripada parti-parti yang dinosaur yang ada di Malaysia. Tetapi di other side, parti gabungan kita, Parti UMNO ni bukan saja dicemari oleh banyak barah yang merosakkan bangsa dan juga negara, tetapi mereka melahirkan golongan oportunis dan golongan keparat politik yang tak henti-henti menambah onar setiap kali bergabung. Kita bersyukur dapat satu gabungan parti Melayu yang kuat seperti UMNO, tapi malangnya UMNO satu parti yang tamak nak berkuasa tanpa menghiraukan prinsip. Prinsip hanya kena pada mereka, tapi di sebalik prinsip itu mereka melakukan pengkhianatan dan salah guna kuasa yang berleluasa sekian lama. Ini merupakan satu tamparan yang agak hebatlah kepada pelukor-pelukor PH. Kita kena sedar, dan aku tahu majoritinya sedar, kita perlu bekerja kuat untuk memastikan kemenangan PH di periode akan datang. So kita biarkan saja UMNO dengan penyakitnya, UMNO dengan riaknya, UMNO dengan bongkaknya melakukan apa saja dia nak. Pasti satu hari mereka akan dapat tamparan hasil dari tindakan khianat dan tamak halauba mereka. Majoriti orang Melayu takkan sokong UMNO. Yang ada dalam UMNO ini adalah orang-orang yang mencari makan dalam politik. So mereka hanya nak kuasa, mereka hanya nak projek, mereka hanya nak kaya, mereka bukan nak berjuang untuk bangsa dan agama. Percayalah, aku yakin kursi UMNO akan bertambah kurang. Buatlah macam mana pun angka tu, dia tak mungkin terjadi. Dan ini adalah satu pembakar semangat pada orang PH, agak kaum PH, orang pengaruh PH untuk berjuang dan memastikan kita menang pada akan datang. Kalau boleh two-third majority, dan kalau boleh kita kecilkan UMNO, dan kalau boleh kita minimizekan kemenangan mereka agar mereka berasa lebih kecil. Dan ini merupakan satu tamparan hebat kepada puak-puak yang berlagak besar, ego, angkuh, riak seperti pemuda-pemuda UMNO yang ada hari ini. So itu saya boleh cakap, kami dah tak pernah heran berkuasa pasal kami pernah berkuasa, malah kami pun tak pernah heran jadi pembangkang pasal kami pun pernah jadi pembangkang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya.